Weh, smart bentuk kamera Infinix Smart yang terbaru ni. Tak tahu apa lagi smart. RM299, RM349. Wow, murah betul. Tak cukup dengan tu. Untuk refresh rate, kedua-duanya korang akan dapat 120Hz untuk bateri, satu 6000 mAh, satu lagi 5000 mAh. Besar lah kan? Yang paling ramai rindu dekat bawah ni, lubang kegemaran ramai. Apa lagi yang best? Jom aku tunjukkan. Sepit lah. Phone murah kalau kau perasan bukaan dia mesti daripada tepi. Jarang-jarang daripada atas. Smart 10. Warna silver, warna grey aku dapat ni. Kamera ada dua ketul kat sini. Ada satu flash. Body tepi dia petak, bucu, tak berapa tajam. Dan, okey, ada satu speaker kat sini. Maksudnya apa? Ada stereo speaker, babe. Harga murah dapat stereo, Charging Type-C, dapat audio jack, lubang kegemaran ramai. Dan, skrin dia adalah rata. Adapter USB 3 kaki pin berserta dengan kabel USB 2C. Casing jenis keras yang tak cover atas dengan bawah ni korang akan dapat sekali. Smart 10 Plus pun sama, buka dari tepi juga. Smart 10 Plus warna biru matte yang aku dapat ni memang cantik. Kalau kau perasan bentuk kamera dia macam Smart 10 tapi dia melentang kan? Betul tak? Perasan tak? Okey, tapi tak apalah. Ada dua kamera dekat atas ni, ada satu flash melentang dan ada sikit terbonjol kamera dia. Body tepi dia sama juga, petak, hujung bucu tidak berapa tajam dan okey, atas ada speaker, bawah pun ada speaker juga, maksudnya stereo speaker, charging Type-C dan ada audio jack. Yang paling penting skrin dia pun sama, adalah rata. Casing Smart 10 Plus ni matte pula dah. Yang tadi tak cover atas bawah, yang ini cover atas bawah tapi kiri kanan pula tak cover. Charger 3 pin macam sama tapi yang ini support sampai 18 watt. Smart 10 tak ada NFC. Smart 10 Plus ada NFC tapi pastikan yang 128GB. Untuk chipset sama sahaja, Unisoc T250. RAM Smart 10 ada 3 tambah 3GB. Untuk storage hanyalah ada 64GB. RAM Smart 10 Plus ada 8 tambah 8GB. Ada sampai 128GB. Untuk spek kamera, kedua-dua phone ni sama sahaja, megapiksel depan dan belakang, dan hasil dia tak payah aku sembang lah. Okey lah untuk harga dia. Brightness kedua-duanya ada 700 nits dan volume ada 300%. Lepas tu jangan korang tak tahu, pulau dekat atas ni ada fungsi dia. Korang tengok, style Dan korang boleh setting macam-macam lagi dekat sini. Kalau kau suka split screen, multitasking, gunakan Smart 10 Plus. Atas buka YT, bawah buka TikTok. One Tap Flawless AI masih lagi ada kedua-duanya. AI asas untuk dokumen dan writing masih lagi ada. Kalau setakat nak main Mobile Legend, boleh sangat dekat phone ni. Setup high dan juga ultra. PUBG pun masih lagi boleh, tapi idoklah rata kanan you. Dapat smooth dan juga high. Namun macam biasalah, aku tak suka sembang sorang-sorang. Apa pendapat korang? Baik beli Infinix Smart yang terbaru ni ataupun